Pelakon Alif Hadi yang mendakwa trauma untuk kembali bercinta selepas hubungan 4 tahun dengan pengacara dan pelakon Yasmin Hani berakhir Januari lalu. Alif, 37, berkata dia tidak mahu bercinta lama-lama lagi. Sebaliknya, mahu terus berkahwin jika bertemu calon sesuai. Malah, kata Alif, beliau tidak kisah jika bakal calonnya lebih muda. Biarpun sebelum ini, dirinya lebih selesa berdamping dengan wanita berusia. Menurut Alif, dirinya tidak kisah bercinta dengan wanita muda asalkan wanita tersebut matang dan mahu serius kerana beliau ingin berkahwin dan memiliki zuriat sendiri. Sejak kembali solo, dakwa Alif, bukan tidak ada wanita mendekati, sebaliknya dirinya yang memilih untuk lebih berhati-hati. Alif memaklumkan bahawa dirinya banyak menerima DM daripada peminat wanita dan banyak juga dari mereka tanpa segan silu menghantar gambar bukan-bukan kepadanya. Turut berkongsi ciri-ciri wanita idamannya, Alif secara jujur mengakui meminati wanita cantik dan seksi supaya dirinya tidak memandang wanita lain. Untuk makluman semua, Alif kini sedang menjalani penggambaran drama bersiri 20 episod berjudul Jarum Halus arahan Ng Ken Kin. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan Alif Hadi akan segera berjumpa kekasih yang akan bertahta di hati.